adakah jadi najis paksi sutung? Bila kita kena dipakai ye, muka tu gapo paksi sutung tu? Orang panggil paksi dah, tapi nak tahu kata muka apa benda ni? Adakah mutah dia? Ko gapo dia? Nak tanya ke patah. Orang panggil paksi hitam-hitam tu kan? Kau tu dah? Tulang. Hak tu dah. Orang hitam bukan paksi. Kata dia mau tanya sini, adakah najis paksi sutung bila kena pakai ye? Paksi. Bicara paksi dulu. Ya hukum tu baik sikit ya. Najis atau tidak? Nak tu ya. Tapi kena benar molek. Kau apa nak tupai kena kat benda? Paksi. Kali itu maksud surat nak tanya muka apa? Dia mau yak dah makna. Orang tahu yak tu kena kau tulis dia. Tulis tu panggil paksi. Tulis sutung. Hak kerah-kerah tu. Tali sorak tu. Supaya tali gapo panggil? Tali getah ke dua ikat dah. Tali apa panggil? Tali plastik tu. Tali plastik tu panggil paksi tu. Tu orang tahu. Kalau muka tu tak ada hak dah tu. Tak itu kan? Tapi hak dia mau tanya ni duk rasa bukit hak tu dah kali tu. Kena hak hitam tu panggil gapo? Kalau duk lembu panggil bedu lah. Di situ panggil apa? Kita rasa muka tu adalah alat dia. Alat penyembuh dia. Ketika dia temu dengan barang besar nak makan dia, pum. Dia tum. Nama dia tu? Bedak sak lah kita panggil. Mudah-mudah bedak sak lah. Hak tutung tu highway ke dia. Nama dia tu? Bedak sak tu. Dia pum nak tu lah. Tak apa dia. Dia pum. Dia saja nak kepung je gitu kan. Ni kau duk maya atau saya tak temu kau gitu kan. Alat dia gitu ya. Sebelum pada nyata molek tu dia rasa tak ada gapo tu. Dah. Tu dia. Tu cik molek lah. Bukan mutah dia. Sebab yang gini kita nak kira dia masalah. Ya kalau tubik kok punggung kita panggil tahik. Kalau tubik kok mulut ya ada dua, ada pesek alio. Alio suci. Kalau mutah dia mari daripada ni, dia panggil hatu najis pada asal. Hingga najis dia maaf, tak ada maaf cukup pula. Tu dia. Kena kira molek muka tu dia panggil apa. Tapi dia rasa seperti alat-alat pongkan dia. Nak pongkan dia, tak ada. Tu bagi orang lebih tahu tu cuba buat kajian tengok gapo muka tu. Tu dia. Takut kata mutah dia, mutah masa lebat najis mutah dia panggil. Tu dia. Lepas tu dalam keadaan buh katakan najis kalah, dia payah nak jaga umum berluar, payah nak jaga, dimaaf pula pihak syarak. Ataupun sedikit-sedikit dimaaf pula kerana payah nak jaga. Jadi bab maaf suku pula tidak kira masalah kata gapo dia, adakah mutah dia ke gapo. Segala apa jenis alio apa tadi ya semua pun dah. Tu dia. Sabit ni apa yang kata bab nata kita nak tahu dia orang laut dia tahu lah. Apa bab nata laut lah. Bukan ni orang itu tahu. Kali itu paksi dia tu kena ke sepapatik tu. Tu dia. Boleh tahu sah tu. Agak. Tapi tak kena dengan dia mau tanya, kita rasa dia mau tanya nak kena kau sembuh hitam tu. Tak, berasalah. Tu dia. Kalau itu sebelum nyata kod lain tu apa yang kata duduk dalam itu lagi dia panggil alat-alat dia untuk nak jaga dia tu. Pah bung. Itu dia. Ingat nikmat ialah bala. Bala ialah nikmat. Nikmat ialah bala. Ialah dia panggil kecek pe tu, kecek pe dalam bentuk majaz. Ya kalau kita pakai zahir tak faham lah. Nikmat ialah bala. Berarti kita kena klik pada nikmat bahasa kita gapo. Apa kata seni apalah. Ya na'ima ya na'amu tak asal yang pada kelimahnya lembut.
Dia barang lembut ni gu dia barang kasar. Barang la'i tu kan, lembut, la'i, senang, sedap, ada pasal na'imah ya na'am tu pasal tu. Lepas tu termasuk dalam tunya mewah, kekayaan, masuk dia kata panggil nikmat dah tu. Nikmat ialah bala. Bala saya kata apa? Faham kau tu sudah mati belawai lalu. Bala ialah susah. Belawai lalu. Bala sungguh ke puasa. Berarti kena faham selalu. Nikmat ambolah kesenangan, kelembutan hidup, kemanisan hidup, kemewahan hidup. Bolehlah. Tu nikmat. Kerana mai daripada nikmat nak mati lembut pada asal. Ialah bala. Apa bala? Salah berarti dia sedara apa? Wa nablu kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Berarti wa nabluukum, dan kami uji akan kamu. Kami uji akan kamu dengan kejahatan, yakni kesusahan, wabil khair, dan dengan kebaikan, kesenangan. Kami uji kamu, fitnah. Kalau gitu bala mana uji? Bila bala mana uji, tak ada apa, habislah sikit tadi. Nikmat itu ialah bala, kesenangan itu ialah ujian. Betul tak? Kesenangan itu ialah ujian. Benar tak? Kena kan? Uji lah tu yang panggil. Orang kaya tu ujian. Ujian betul tak? Nak syukur ke tak syukur Tuhan? Itu. Nampak Tuhan kata wana belukum, dan kami ujikan kamu, kami balakan kamu. Balak mana kami uji. Tutsab dia panggil. Nak akak naik kelas tu. Nak akak naik kelas tu. Dia kena tutsab dulu lah, periksa dulu, buat ujian dulu lah. Ikhtibar. Buat ikhtibar dulu. Nak boleh naik ke tak boleh naik. Apa dia uji tu? Uji dengan bentuk susah. Sabar ke tak sabar. Bala juga. Susah tu pun bala. Nampak tak? Nikmat tu pun bala. Apa bala? Uji ya. Orang dalam kemewahan. Uji ya Tuhan. Nak syukur ke tak syukur? Tak syukur siaplah. Tengok ke harta ke jadi ular sikit lagi. Hamba tuan, beli tuan, paguk tuan. Siapa tuan tanya kamu siapa? Aku adalah hartamu di dunia dulu. Allah Ta'ala menjadikan hartamu aku jadi ke ular As-Syuja'ul Aqra' dah disebutkan. Ular kepala batak. Besarnya. Hartamu ni kamu duk simpan taruh. Zakat yang wajib tamu tak keluar. Tak perlu pada pertolongan mesti mu kena tolong sebab aku mu harta banyak bukan untuk buat puja nafsu mu tu nak buat. Berapa belah pula orang lain kau dalam susah. Mu tak peduli. Kau duk joli macam ni aku je dah ni harta mudah ni. Kalau hadis sebut banyak kata. Tu panggil nikmat itu ialah bala. Ya. Kita kena buat sikit lagi juga. Kesusahan itu pun bala. Jadi nak ayat atas hidup kita ni orang panggil hidup dalam bala, dalam uji ya Allah. Sama ada susah dalam bala, dalam senang pun bala. Orang duduk dalam gelap, bala Tuhan. Orang duduk dalam cerah, bala Tuhan. Orang duduk dalam selai air, uji belaka dunia, empat uji, empat bala belaka. Dia bala belaka. Pada dari mak susah, dia tak ada hari 200 malam yang siang dah jaga. Al-khairi wal apa nama ni? Asy-syarri wal khair, supaya malam siang. Malam siang panggil tempat ujian. Tu dia. Sebab tu orang guna kena tak ada apa lalu. Orang fakir yang sabir lebih. Orang ghani, orang kaya yang syakir lebih. Tapi kita tak pandai hitung, orang kaya lebih pada orang susah. Tengok tu selalu. Pakai awak kaedah mati dan dalam istilah kita dia kena kait al-faqiru sabir tu lebih. Orang fakir, orang dah tak ada benda tapi yang sabar, redha dengan qada Allah. Orang ni lebih.
Balik tengok pada orang kaya. Al-ghaniyus syakir. Orang yang kaya syukur. Dia guna harta kekayaan kena pada dia redha oleh Allah. Orang ni lebih. Lepas tu ulama bila tanya wak soalan, mana lebih dua tu? Jadi satu soalan dan jawapan tu lebih khilaf. Manakah yang lebih antara dua itu? Orang fakir orang ni tapi sabir. Orang ni kaya, syakir, dia syukur. Mana lebih orang-orang ni? Masing-masing ulama jawab tu. Ada kata lebih orang kaya yang syakir. Ada kata lebih orang fakir yang sabir, dia sabar. Masih waktu bi alasan. Yang ayat tu ada kelebihan berlaku. Tapi kalau tukar set lagi. Fakir yang tak sabar tu berat. Orang kaya yang tak syukur tu berat. Berat. Bina jaga molek dah. Apa kali kita kira pak kita ni kat Allah, kali kita kira kat banyaklah dalam ujian kok kesenangan. Tak, kita pukul pada sekaligus banyak ujian dalam kesenangan. Tapi duk puasa susah-susah tu nafsu tak cukup. Ada nafsu tak cukup semua sampai Nabi berdoa suku sallallahu alaihi wasallam daripada nafsu tak kenyang, minta jawab, minta berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Nah, ya Allah, aku minta berlindung dengan Engkau daripada ilmu tak beri manfaat. Ilmu banyak tapi tak beri guna. Dan aku minta berlindung pula daripada qalbin la yakhsha', daripada hati kita tak tenang. Tak khusyuk dia panggil. Hati tak tenang, rasa baik semua. Tak tenang, tak tetap hati. Dan daripada wa min nafsil la tashba', daripada nafsu yang tak kenyang. Banyak tak jaga cukup. Tak kenyang dia panggil. Ada. Dan wa min du'a illa yusma', daripada doa yang tak yakni tak diterima. Ada satu mari dengan wa min du'a illa yustajabulah. Nah, dakwatin la yustajabalah, yang la yustajabulah. Itulah di antaranya. Lepas tu hari ni tu jadi terlupa orang alik mana ambil kitab ni, terlupa kita usul tu ambil kitab ni mari. Tak apalah kalau kita hari ni kita rabih ketebak dia mawaqif Allah jadi sungguh orang kata hak baru nah apalah tu hak kerja hak dia berlaku kita tak kerti lah tu dah tiba ambil hak ni mari benarnya gila hak usul hari ni dah dia buat janji dah yang kita lupa ni ambil hak ni mari nama kata orang muda buat lupa tu masya-Allah boleh pergi belakang lah itu kan benda boleh pergi belakang dah bawa dah jadi mod tak apalah masalah dia kata jika puasa jika puasa ni kena beki lah tulis sesa deh dan mau kena tulis kaf jangan tulis dengan qaf baik kita tak suka nak kata puasa tu yang mau kata puasa dia kena tulis dengan kaf jangan tulis dengan qaf puasa apa tengok letak kitab tadi lah puasa kena tulis dengan kaf jika puasa seorang tu semaya jika puasa seorang semaya hal keadaannya berdiri tetapi jika ia berdiri tiada kuasa baginya umpama sujud dan di antara dua sujud maknanya duduk antara dua sujud tak kuasa lah dan tahiyat tu cuma kuasa berdiri soalnya ada keharuh baginya semaya hal keadaan duduk hak ni cuba kita perhati sendiri dalam ibarat kita pagi padu tengok dalam ibarat kitab ulama atau pergi baru dengan ibarat dalam hadis dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ajar dia Khalad bin Rafi' dia dipanggil dengan gelarannya al-musii salatah orang yang tak panas semaya orang tak panas semaya dia semaya tak benar lah
Apabila dia semaya tak kena tu, Nabi SAW duk tengok ke dia semaya. Tapi dalam hadis tak ada cerita lah dia semaya buat malah mana tu. Cuma ayat kata seorang yang tak panas semaya, lalu dia semaya tak kena, Nabi duk tengok SAW. Apabila dia sudah semaya, dia paling sama Nabi katanya. Pas Nabi SAW kata ke dia, salli. Apa nama ni? Nabi kata ke dia, iza qumta ila salah fakabbir. Itu dia ajar cara semaya dah, ajar cara semaya. Tu apa hadis al-musi solat dah. Hadis hak ni. Hak tu nak ajar kaifiat semaya. Hadis apa lagi? Hadis dia kata pada Husain bin Imran. Dia penyakit bawasir. Dia tu. Nah, dia penyakit bawasir. Lalu tu dia pergi cerita ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kesakitan dia tu. Pasti tepat nak tahu benar pas semaya dia macam mana ni. Mungkin penyakit bawasir, nak gerak pergi mari dia sakit kan. Kita tak biasa ni, tak tahulah, nak tanya orang biasa lah. Tapi walaupun tak biasa pun tergambar lah cara sakit ni. Nak bangun duduk, kadang-kadang kena orang teruk dia duduk tak bangun tu sakit payah. Kadang dia duduk tu tempat terbaik itu kan. Tu dia. Lalu Nabi SAW ajar dia kata, salli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, wa illam tastati' fa muttaji'an, atau kama qala. Banyak lagi riwayat-riwayat. Sembahyanglah mu tak asal dia tuju pada Husain. Seorang sahabat penyakit bawasir tak asal tuju situ, tapi kaedah kita al-ibratu bi umumil lafzi. Asal ajar pergi kat orang tu, tapi umum lafaz tak kira lah, mana kalau orang uzur lah ni. Sembahyanglah kamu berdiri. Dia ajar semaya berdiri. Maka jika mu tak kuasa, fa illam tastati', maka jika mu tak kuasa apa? Yang tak kuasa akan berdirinya, fa qa'idan ay fasalli, musmayalah hal keadaanmu tu yang duduk. Kali itu kita faham ibarat lebih kurang dah. Lebih kurang dia kecap anak-anak jelas hadis tu. Mari tengok sini dia mau tulis kata, jika kuasa seorang tu semaya hal keadaan berdiri. Dia tulis. Nampak dia tulis kata kuasa berdiri ni. Kuasa berdiri ni. Tetapi jika ia berdiri tiada kuasa baginya umpama sujud. Buat apa mari tetapi ni? Sebab dia bila kuasa berdiri tu, bukanlah tiap-tiap kuasa berdiri tu kuasa tu tunduk-tunduk. Baik orang kita, tapi sungguh pun berdiri kuasa, tapi nak turun pergi sujud tak kuasa. Tu dia. Dek. Soalnya adakah harus baginya semaya hal keadaannya duduk? Apa nak turun pergi duduk boleh tak ni? Kalau faham daripada kata jika mu tak kuasa berdiri baru duduk. Ni kuasa. Bila kuasa tak masuk dia kata jika mu tak kuasa, ni kuasa. Kuasa macam berdiri. Itu kan? Kuasa berdiri macam berdiri. Itu dia. Kalau kita kata tak kuasa berdiri, kuasa duduk. Duduk. Jadi nak gitu turun pada tidur tak boleh lagi. Sebab dia tangga dia tu dengan kait fa illam tastati' jika mu tak kuasa. Jadi seolah kata fa illam tastati' kalau ngaji dia panggil muqabil bagi mahzuf. Mau kata mana? Salli qa'iman in istata'ta qiyamaka. Seolah tak gitulah. Jika mu kuasa akan berdiri. Jika mu kuasa akan berdiri, berdirilah. Lepas tu main muqabil, maka jika mu tak kuasa akan berdiri, maka duduklah. Lepas tu jika mu tak kuasa duduk, maka berbaring. Kata tangga-tangga. Daripada sini dia kuasa berdiri, dia berdiri. Lepas tu buat sekadar bolehlah rokok. Tu dia. Tidak sujud sekadar lah. Tu dia dah. Kalau kuasa duduk, duduk. Kuasa duduk. Apa cara duduk tu macam-macam kaifiat duduk lah, dan kelima kata duduk. Tu dia. Belah tu lah apa yang kata, maksud dia kata qada kita kuasa. Qada kita kuasa. Semaya tu dia tekan lah, kena semaya. Nak kita tak semaya je tak boleh lah, dia kena semaya. Lepas tu kaifiat qada kuasa.
Habis rendah sikit itu. Tak ada apa nak tepuk tak ada tepuk. Tak ada apa-apa lah nak bertepuk mana. Pas nak lapik nak berdiri, kena lapar, nak beli batal ni, selesai. Kita buat tu dah buat lah. Tu dia. Sebab apa? Sebab apa yang terduk dalam keadaan keuzuran dia dengan panggil. Nah itu kan. Dia hak sujud kena apa nama serta ni hak sujud dalam keadaan sempurna. Sujud dalam keadaan sempurna. Itulah di antaranya habis itu. Ni ambil daripada masalah kuasa berdiri kita kena berdiri. Rokok. Demi Allah, sujud. Pada tu nak apa ngabi nak tambung metok meja itu kan. Kata tak patah pun tinggi benar. Allah, masya-Allah. Tengok sebagai semaya bila duduk hak pasal nak sujud tak boleh lah. Nak sujud tak boleh kan ambil kursi atas kursi kan. Allah dah sujud. Allah sujud. Tu dia. Pentingnya nak sujud pada Allah Taala. Hak pihak nak gitu gini tu bagi orang tak ada apa-apa. Tu dia. Bagi orang tak ada apa-apa tengok syarat dia nak sujud kena apa? Syarat nak sah sujud kena syarat kena tinggi punggung daripada tekaknya. Maka jika dia kata kalau sujud dengan keadaan sama maka tidak sah sujudnya. Tu hak orang tak ada apa-apa. Gitu masalah. Jadi nampak rupa sujud kena rendah kepala daripada punggung. Tu nampak hina sungguh kita ke Tuhan. Tapi perbuatan dia buat bersama keluk je kupur tu hina sungguh tu sujud dok tu punggung yang tinggi. Itu kan. Tu dia. Habis.